Ada dua cara untuk ibu-ibu yang mengandung berhadapan dengan bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan kita nak berpuasa. Sudah tentu sebahagian besar daripada ibu mengandung akan rasa risau. Macam mana nak berpuasa ni 12 jam lebih, dan kita tak naklah mengganggu kesihatan diri kita dan juga anak-anak kita. Baik, cara yang pertama untuk ibu-ibu yang mengandung paling penting niat. So niat sebelum masuk bulan Ramadan itu supaya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Taala untuk berpuasa. Niat juga supaya kita lebih sihat dalam bulan Ramadan. Niat juga supaya anak yang kita kandung itu membesar dengan sihat, kerana puasa itu akan menjadikan kita sihat. Sumu tasihhu, kita berpuasa dan kita akan sihat. Dan seterusnya, dengan berpuasa juga mengajar, mendidik anak dalam kandungan kita ini menjadi hamba Allah yang beriman. Cara yang kedua, ibu-ibu mengandung perlu ada adalah doa. Doa daripada sebelum masuk Ramadan lagi. Jangan dah masuk Ramadan baru nak berdoa kan. Memang bulan Ramadan itu antara mustajab doa bagi ibu-ibu yang mengandung dan juga berpuasa kan. Tetapi doa daripada sebelum sampainya Ramadan itu adalah sesuatu tindakan yang cukup bijak, membuatkan kita lebih bersemangat, lebih kuat berhadapan dengan ibadah-ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Satu doa yang sangat indah adalah Allahumma balighna Ramadan. Wahai Tuhan kami, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Dan selebihnya juga untuk kita lebih gigih dan lebih kuat dalam bulan Ramadan, cetusan hati kita. Sentiasa doa minta Allah kuatkan kita, Allah mampukan kita untuk menunaikan ibadah puasa. 30 hari kot. Sebab kita takut bila kita tinggal nanti anak-anak dah lahir, nak qadaknya lagi, nak menyusukan anak lagi, nanti mungkin akan meninggalkan puasa lagi. Jadi jom ibu-ibu yang mengandung, bermula daripada sekarang kita berniat dan kita teruskan doa kita daripada sebelum masuk Ramadan sehinggalah ke Ramadan untuk kita terus menjadi hamba Allah yang melakukan ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kun Ramadaniyun wa kun Rabbaniyun. Jadikanlah diri kita hamba Ramadan dan jadikan diri kita hamba kepada Allah.